Siapa kata suri rumah tak boleh ada simpanan sendiri? Walaupun tak bekerja, anda tetap layak ada aset yang bernilai ribuan ringgit. Seringkali suri rumah rasa rendah diri. Duit belanja yang suami bagi habis buat beli pampers, susu anak atau barang dapur. Hujung bulan, 1 sen pun tak lekat untuk diri sendiri. Kalau ada kecemasan, mulalah pening kepala nak cari duit mana. Cuba ubah sikit cara. Setiap kali dapat duit dapur, cubit RM50 atau RM100, terus tukar jadi emas. Jangan simpan dalam dompet. Emas itu hak peribadi anda. Lama-lama dari sikit-sikit dah jadi bukit. Bila sesak, emas itu boleh jadi penyelamat keluarga tanpa perlu pinjam sana sini. Suri rumah yang nak belajar cara urus duit belanja tadi jadi emas, komen saya suri rumah.